Pavlova beracun. Siasatan Forensik Keselamatan Makanan membongkar kes tragis apabila 15 orang pelanggan terpaksa dikejarkan ke zon kecemasan hospital serentak selepas memakan hidangan pencuci mulut jenis Pavlova. Ini adalah dikesan berpunca daripada tindakan pengusaha menggunakan telur ayam yang dicemari najis untuk adunan meringgo hariannya. Bakteria Salmonella membiak drastik akibat kegagalan mengawal kebersihan kulit telur sebelum dipecahkan, menyebabkan lapisan adunan krim menjadi racun berbisa buat pengguna. Kesilapan mengabaikan kebersihan asas ini mengancam kesihatan orang ramai serta menghancurkan reputasi jenama komersial sekelip mata. Habis untung, lesap simpanan modal perniagaan akibat ralat pengurusan bahan mentah berisiko tinggi di dapur. Peraturan-peraturan kebersihan makanan pindaan 2026 mula berkuat kuasa pada 1 Disember 2026 ini. Sila semak semula langkah sanitasi telur di awal video agar tabung modal bisnes anda sentiasa dilindungi